Bila masuk usia 50-an, realitinya mula jelas. Simpanan persaraan yang dibina selama berpuluh tahun rupanya tidak setanding dengan kenaikan kos sara hidup. Di sini, anda perlukan strategi yang lebih defensif, lebih tahan inflasi dan lebih stabil. Letakkan satu target yang jelas, kumpul 10 keping gold bar 100 gram sebelum umur 60 tahun. Dengan harga emas semasa sekitar RM60,000 bagi satu keping gold bar 100 gram, 10 keping sudah bernilai RM600,000. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, nilai itu akan bertambah kepada sekitar 1 juta dalam tempoh 10 tahun. Ini adalah platform simpanan yang jauh lebih kukuh berbanding memegang semua dalam bentuk tunai. Tunai terhakis setiap tahun, manakala emas mengekalkan kuasa beli dan memberikan leverage jangka panjang kepada anda. Bukan soal mengajar keuntungan tetapi menjaga nilai hidup anda apabila anda tiada lagi pendapatan aktif. Kaedah untuk capai 10 keping gold bar 100 gram juga tidak sukar. Bina disiplin beli 1 keping gold bar 100 gram setiap tahun. Jika cash flow anda lebih baik, anda boleh gandakan kepada 2 keping setahun. Dan konsistensi seperti ini, anda membina tabungan emas yang cukup mampan untuk menampung kos persaraan tanpa bergantung sepenuhnya pada simpanan tunai. Persaraan yang tenang bukan datang daripada nasib, ia datang daripada perancangan kewangan yang betul dan disiplin yang konsisten. Bagi yang ingin memerlukan simpanan emas bersama Papi Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.